Stop everything sekejap. Kita kena bincang pasal 2026. Right now, Maybank Research baru keluarkan update terbaru untuk ekonomi Malaysia dan banyak poin penting yang korang kena tahu. Assalamualaikum. Ramai tanya saya, Syukri, market 2025 tu memang dah gila. 2026 tahun ni macam mana pula? Adakah kita akan tengok satu rally yang sihat atau sebenarnya market tengah test kita? Jadi hari ni saya tak nak bagi teori shock sendiri. Kita akan deep dive masuk dalam data. Kita tengok reality ekonomi Malaysia and I'm going to walk you through apa yang Maybank Research nampak dalam ekonomi dan market kita untuk tahun ini. Let's get into the data. Tapi sebelum itu, sedikit disclaimer. Video ini adalah kandungan berbayar dengan Maybank Investment Bank Berhad. Look at the screen. Kita recap jap. 2025, JDP estimate kita ialah 4.9%. Tapi untuk 2026, Maybank letak target 4.5%. Slower? Yes. Tapi apakah ini bad news? Absolutely not. Kenapa saya kata ekonomi kita masih resilient? Dua sebab utama. Malaysian consumer is still spending. Gaji pejabat awam naik. Minimum wage naik. And kita ada Visit Malaysia 2026. Tourism ini ialah key catalyst. Bila pelancong masuk, duit mengalir masuk ke dalam ekonomi domestik. Simple mathematic. Yang kedua, investment upcycle. Jadi ini bukan sekadar cakap kosong. Private companies tengah labur dalam kilang, data center dan warehouse. Loan growth dalam sektor pembinaan dan expansion industri menunjukkan aktiviti masih berjalan dengan rancak. Maybank dalam laporan terbaru flag dua catalyst, particularly JSSEZ, Johor Singapore Special Economic Zone dan NIFF, New Investment Incentive Framework. Jadi kalau inisiatif-inisiatif ini bergerak dengan lancar, ia berpotensi menyokong lagi momentum pelaburan. The fundamentals are there. Okey, jadi sektor mana yang tengah aktif? Jadi kita akan breakdown satu per satu. Infrastructure dan construction. 2026 ini adalah tahun untuk execution. ECRL dah hampir siap. RTS Link dijangka mula akan operasi sama ada hujung tahun atau sekitar 2027. Jadi ini bukan lagi fasa sembang. Ini fasa delivery. Jadi Maybank highlight beberapa nama utama dalam sektor pembinaan yang berpotensi mendapat manfaat bila projek-projek ini jalan dan job flow kekal sihat. Seterusnya pula, data center. Sejak 2021, banyak projek data center telah diluluskan dan sebahagian besar daripada net FDI inflow datang daripada segmen ini. Tenaga, ada jumlah projek yang telah secured. Jadi bila data center ini online, sekitar tahun ini 2026, demand untuk M&E, electrical, EPCC dijangka akan terus meningkat. Jadi beberapa syarikat seperti MN Holdings dan juga pemain infrastruktur seperti Gamuda berada dalam posisi yang menarik untuk mengambil peluang ini. Industrial Park dan Energy Transition. Kita tengah melalui fasa rezoning besar-besaran dekat Malaysia. Carey Island, JSSEZ, Kerian Green Industrial Park, SD Guthrie pun dah buat JV untuk bangunkan industrial park baru ini. Ini buka new income stream untuk company-company ini. Jadi pada masa yang sama, energy transition, solar, BESS, Battery Energy Storage System turut akan menjadi tema utama pada tahun ini. SolarVest sebagai contoh adalah antara nama yang Maybank Research lihat sebagai menarik untuk dipantau dalam ruang ini. Seterusnya, healthcare and consumer. Visit Malaysia 2026 bukan pasal hotel je. Medical tourism adalah important theme. Maybank suka IHH, healthcare, kerana kadar okupansi yang sihat dan positioning mereka dalam segmen healthcare serantau.
Untuk consumer, fokus kepada essential. Nestle contohnya, ada demand yang lebih sticky. Tak kisah market macam mana pun, orang tetap makan. Margin juga boleh improve bila kos bahan mentah mula mereda. Tambahan pula, pemain retail value seperti EcoShop tengah buat expansion yang agresif. Low cost, high volume, itu game dia. Listen to me. Based on my experience, korang boleh ada what looks like the best stock in the world. Tapi kalau kita tak reti risk management, kita tetap boleh bungkus juga. Jadi, elakkan kita ni daripada jadi bag holder. Saya selalu cakap, ini bukan pasal emosi, tapi ini pasal disiplin. It all goes down to position sizing. Jangan gatal nak all in. Contoh, hadkan exposure per stock dan per sektor supaya kalau ada satu idea tak menjadi, seluruh portfolio kita tak runtuh. Jadi, diversify or die. The 15% rule. Ramai trader gunakan cut loss rule yang jelas. Kalau position turun ikut level yang dia dah set awal, exit. Tapi bila dalam execution, nanti dia naik balik lah. Stop it. Mentality ini yang akan buat portfolio kita menjadi merah bertahun-tahun lamanya. Next, profit taking. Jangan tamak. Bila position dah naik banyak, considerlah untuk ambil sebahagian keuntungan. Lock in your gains. Duit yang kita nampak dalam monitor ini bukan duit kita selagi kita tak tekan butang sell. Seterusnya, emergency buffer. Kena ada at least 6 bulan cash yang liquid. Jangan melabur guna duit sewa rumah ataupun duit susu anak. That's gambling, not proper investing. Jadi seterusnya, kalau nak buat investment ni dengan proper, kawan-kawan, kita perlukan platform yang reliable. Saya guna Maybank Trade My App sebab kita perlukan tools yang berfungsi. Apa yang penting dalam Maybank Apps ini? Research yang proper dengan market insight. Kerja yang dilakukan oleh analis sebenar. Bukan tips daripada random people daripada mana-mana. Rating analis real time. Nak tengok apa yang pro fikir. Dashboard dia customizable. Jadi kita boleh susun data ikut cara yang kita perlukan. Security, obviously banking level security. App ini ada semua itu. Jadi download dari App Store, Google Play ataupun Huawei App Gallery. Buka account straightforward, boleh guna MAE. Dan lagi satu, yang penting jangan lupa guna kod Shukri-My masa buka account. Kawan-kawan boleh dapat sehingga RM60 shopping voucher lepas melakukan 3 trades. Jadi ini bonus yang menarik kalau baru nak mula. Seterusnya, conclusion dia apa? 2026 ini again adalah tahun execution year untuk Malaysia. Banyak projek mula nampak hasil on the ground. Domestik ekonomi kita masih solid walaupun global environment memang kekal volatile. Key dia satu je, faham apa yang berlaku, analisis, guna logik dan always protect your downside. Jangan cuba nak predict market ni perfectly. Nobody can. Tapi at least kita boleh prepare. Alright, jadi kalau kawan-kawan ada soalan atau ada saham yang korang tengah pening, sharekan kat komen di bawah video ini. Saya nak dengar juga korang punya frustration ataupun maybe success story. Jangan lupa hit the subscribe button sebab saya akan terus update korang dengan market analysis yang real dan senang nak hadap. Dan again, kalau korang berminat nak explore lebih lanjut tentang pelaburan bersama Maybank Investment Bank, korang boleh mula dengan buka akaun dan cuba app mereka untuk akses research dan tools trading yang lengkap dan menyeluruh. Finally, I'll see you guys in the next one. Assalamualaikum.